Daripada 9,000 USD, kita dah jimat jadi 25 USD. Jadi banyak penjimatannya, hampir 99% dapat kita jimat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ni hari ke-24 kita punya siri Ramadan, 30 hari Ramadan, 30 SMS. Hari ni, ataupun boleh kata untuk beberapa hari terakhir Ramadan kita ni, aku takkan nak buat satu macam crash course lah untuk kau faham beberapa konsep yang penting perlu ada dalam CMS korang, ataupun secara general kalau korang nak buat website dan sebagainya lah. Macam beberapa hari lepas aku ajar korang cara nak maintain korang punya sistem supaya boleh cater banyak load. Contoh ada 1,000 orang nak hantar email, ataupun ada 20,000 orang nak hantar email serentak, macam mana kau nak handle tersebut. Ataupun kalau dalam masa kau nak buat macam flash sale ataupun jualan kilat dekat kau punya website, dan ada 1,000 orang nak buat jualan ataupun pembelian sebenarnya dalam kau punya website, macam mana kau nak sustain kau punya sistem. Dan itu apa yang aku ajar lah beberapa hari lepas. Dan hari ni juga aku nak ajar konsep yang sama juga. Okay, dan aku tak adalah nak go through sangat detail nak buat CMS dan sebagainya. Tapi hari ni CMS kita adalah untuk galeri lah. Kenapa aku bagi topik ni, kejap lagi kau akan tahu. Dalam 20 hari yang lepas, aku dah ajar dah. Boleh kata all out aku ajar cara nak buat CMS. Boleh tengok balik dekat video yang lepas. Tapi hari ni aku nak ajar beberapa konsep penting lah. Okay, termasuk dalam 10 minggu ataupun 10 hari terakhir ni. Dalam kita punya siri Ramadan lah. Kita punya siri ni pun dah nak habis dah. Ada lagi 4 ke 5 hari lagi terakhir. Dan tanpa buang masa lagi, kita akan proceed lah. Yang pertama sekali adalah kita punya CMS ni. Ini straightforward. Okay, kita ada gambar. Ada title, ada dia punya sorting position dia. Semua nampak simple, nampak straightforward. Okay. Dan juga kita punya landing page ni simple saja. Aku tak ada apa dalam ni. Dan aku ada satu lagi sheet lah. Yang ni pun kita boleh nampak ada isu. Kalau aku pergi dekat sini, kita boleh nampak ada beberapa gambar lah dekat sini. Ni dia pakai sheet saja. Jadi bila seeding ni, kita boleh abaikan lah gambar ni. Okay. Dan apa isu yang pertama? Isu yang pertama adalah costing sebenarnya. Dan banyak engineer yang hebat diupah dalam setiap company untuk optimize kita punya costing dalam company tersebut. Betul, developer memang boleh buat application, boleh tambah feature ni dan sebagainya, tapi macam mana kita nak optimize? Sebab duit ni akan sentiasa berjalan. Dari segi macam mana? Bila kita upload gambar ni dalam kita punya server, dia akan makan ruang storage. Okay? Dia akan simpan ruang storage. Dan bukannya kita upload hari ni lepas tu esok hilang. Tak ada. Kita upload hari ni, esok ada, tahun depan ada, 2-3 tahun depan ada. Bayangkanlah kalau kita buat Google Photo, okay, ada banyak data dalam tu, dan katakanlah kalau ini gambar orang kahwin, gambar anak dia dan sebagainya, kau rasa kau nak delete ke gambar-gambar ni? Mestilah tak kan? Kita tak boleh nak sesuka hati delete gambar, nak delete server tersebut, ataupun nak delete bucket yang kita uploadkan gambar kita tadi tu, sebab orang dah mula pakai kita punya sistem. Ini banyak yang orang terlepas lah. Perlukah kita nak risau benda ni pada awal? Betul. Kena risau benda ni paling awal. Sebabkan lagi awal kau settle benda ni, lagi kurang risiko untuk korang punya sistem secara long term lah. Nah, hari ni yang aku nak ajar adalah cara nak optimize kita punya sistem. Dan ada beberapa cara kita boleh optimize kita punya sistem. Satu adalah dari segi lah, validate yang setiap kali user ni upload gambar, dia mesti upload standard biasa 10 MB ke 5 MB lah gambar maksimum. Dia tak boleh lebih daripada gambar ni. Sebab dekat luar sana ada gambar yang size 1 GB. Contoh gambar satellite image untuk map dan sebagainya. Gambar dia memang sangat besar. Jadi kalau korang nak test, cuba kau tengok sistem korang. Kau cari gambar satellite image yang 1 GB dan sebagainya. Upload dalam company system, tengok macam mana dia punya cost dan sebagainya. Itu satu cost. Cost yang kedua adalah gambar ni setiap kali kita render dan sebagainya. Okay, kita ambil gambar ni daripada server. Daripada server tu, contohlah, daripada server tu pergi dekat komputer korang dan sebagainya, ada cost dia. Yang ni aku boleh bagi jawapan terus lah. Untuk gambar yang nak bagi dekat kalian, kita boleh pakai CDN. Okay, CDN ni memang dah dekat sangat dengan korang punya orang yang guna website tersebut. Jadi dia tak perlu nak ulang-alik nak pergi dekat korang punya website. Itu, tapi langkah kedua ni tak berguna kalau tak ada langkah yang pertama. Langkah pertama adalah kita nak optimize kita punya cara kita upload gambar kita ni lah. Untuk user kita upload gambar, apa kita nak buat. Okay. Dan untuk yang ini, kita memang akan pakai beberapa library ataupun boleh kata library lah daripada kita punya macOS ni ataupun dekat Linux ke dan sebagainya. Library tersebut akan compress gambar dan gambar tersebut akan jadi lebih kecil lah size dia. Dan aku dah boleh kata dalam fasa 1 kita punya CMS ni dah ada dah. Aku dah suruh cloud ni buat satu CMS yang tak lengkap, yang ada masalah untuk kita explore masalah ni. Okay. Dan ada script lah yang dah buat. Alright, let's
Dan berbeza dengan beberapa hari lepas ataupun lepas 2-3 minggu lepas punya video di mana aku akan ulang-alik tekan ini, lepas tu aku tekan ini, lepas tu kadang aku akan tap manually dekat aku punya terminal. Itu aku bagi tips awal je lah. Tapi untuk aku biasanya bila aku buat kerja, aku akan interact dengan cloud dalam ni terus. Okay. Tapi dengan syarat kau tahulah apa yang kau nak buat, sebab takut dia akan buat benda yang tak patutnya lah. Okay. Tapi untuk macam ni kita bagi arahan yang straightforward dan dia akan run script ni untuk tengok apa size image ni yang sekarang ni lah. Aku boleh saja pergi dekat sini, lepas tu open image in new tab ke dan sebagainya, boleh download dan sebagainya. Kita boleh tengok nanti kita punya gambar tu berapa size dia. Dan kita boleh nampak lah dekat sini ada beberapa gambar. Dan sekarang ni aku nak suruh dia cari cara supaya kita boleh upload gambar yang besar sikit. Aku bagi dia arahan lah untuk dia explore sendiri, carilah, pandai dia cari online mana nak cari gambar image yang lagi besar ni lah. Ada resource je contoh macam satellite tadi lah, kalau nak cuba dan sebagainya. Kita biarkan dia untuk cari gambar ni dan dia akan upload sendiri dalam kita punya sistem untuk tengok macam mana dia punya proses dia. Okay, so sekarang dia ambil approach yang dia cuba sendiri. Image Magick ni adalah satu, boleh kata, library lah yang akan urus kita punya image compression tu. Tapi ini sekarang dia pakai Image Magick ni untuk generate gambar simulate sajalah, bukannya gambar betul, untuk bagi simulasi macam mana kalau gambar tersebut size yang besar. Kita akan tengok kejap lagi. Setakat ni kita nampak dia dah generate satu gambar garbage lah, gambar yang sampah saja untuk testing. Dan daripada data nampaknya gambar ni memang berat lah. Boleh tengok dekat sini. Cuma untuk aku personally verify, aku tak boleh nak buka gambar ni, aku akan prompt je lah. Ingat, setiap kali kita vibe coding ni bukan satu prompt siap. Kita akan iterate tu keyword dia nak vibe coding ni. Siapa yang iterate paling banyak, dia menang. Itu saja. Dan setakat ni aku nak dia buat satu lagi fix. When I click the image, it prompts to download, but the file size is 0 KB. Ni antara isu pertama je lah. Sementara dia fix tu, kita boleh nampak gambar ni mungkin berat. Kita tak boleh verify lagi. Dan satu lagi dekat kita punya CMS ni lah. Okay. Setakat ni nampak dia load laju. Pertama sebab kita punya sistem ni dalam aku punya komputer. Localhost ni adalah dalam aku punya komputer dan kita akan verify nanti. Sementara tu sepatutnya bila aku refresh, kita akan nampak berat lah. Okay, itu contoh antara gambar yang berat. Ada banyaklah gambar yang berat dalam ni. Cuma aku nak nanti bila aku buka, aku boleh verify lah. Itu sahaja yang aku nak. Aku akan refresh. Ini isu yang kedua lah. Sekarang gambar kita pula tak load. Aku boleh buka dekat sini. Pergi dekat aku punya download. Setakat ni memang 0 byte. Dan kita akan pergi dekat sini balik. Now the images are not load ke. Rasa macam okay. Cuba aku buka dekat sini. Okay. Dekat sini okay lah. Ni aku nak download image ni. Heavy photo 1 replace. Aku nak tengok berapa size dia. 13 MB. Kira besar juga. Gambar tak sepatutnya besar macam ni. Biasanya 1-2 MB cukup lah. Okay, pertama kita pakai JPEG. Kalau pakai PNG, lagi besar file dia. Okay, sebab kualiti gambar dan sebagainya. Aku bukan expert bidang gambar, tapi yang aku tahu daripada pengalaman, PNG biasanya paling besar, JPEG paling kecil, dan selebihnya ada dia punya sizing lah. Aku boleh pergi dekat sini untuk prompt dia. Summarize the stats of image sizes we have now. Sekarang ni aku prompt dia untuk summarize lah berapa banyak gambar yang kita dah upload ataupun dia upload tadi, untuk tengok berapa total storage kita dah pakai. Benda ni kita dah pakai data daripada online untuk bagi rough estimation berapa costing kita akan pakai sebenarnya. Dan ini ramai yang tak tahu, ramai yang tahu buat saja tapi tak tahu sebenarnya benda ni akan incur cost dekat korang. So let's say we are using Supabase. What will be the cost to sustain this kind of image based on the stats? Ni ramai yang tak manfaatkan feature daripada cloud ni ataupun AI korang secara general. Biasa orang akan suruh prompt untuk tolong buatkan aku website, tolong buatkan ini, tolong buatkan itulah. Tapi isu dia contoh untuk yang macam ni, costing ni tak ada orang tanya apa cost benar je. Okay, hari ni aku unlock satu pengalaman untuk korang untuk tanya AI bagi estimate berapa korang punya pricing ni. Ni aku ada bagi tahu tadi, egress. Egress ni adalah transfer daripada server tersebut pergi dekat klien korang punya browser lah. Daripada server pergi klien. Ada cost dia. Dia bukan percuma. Dan korang simpan gambar pun ada dia punya cost dia. Dan aku kenal sangat Supabase. Supabase memang nampak percuma. Tapi lagi lama kau pakai, lagi kau tak semak benda-benda pricing ni, lagi korang akan termakan korang punya costing lah. Dan sekarang kita nak tanyalah, tu tujuannya aku tanya AI ni, berapa anggaran costing dia yang kita akan bocor lah. Okay. Anggarannya kalau kau ada 10,000 visitor, kau punya costing 9,000 sebulan. Ni anggaran lah.
Tapi memang boleh predict. Sebab ramai tak tahu ini masalah. Kalau kau pergi buka lah dekat Twitter, kau boleh nampak berapa ramai orang tercedok dengan costing ni. Dia ingat, okay, aku buat free app, ramai orang pakai, yay, viral. Tapi bila dah viral, ini baru 10,000, belum ramai lagi. Okay. Ni antara isu utama dia lah. Dan sekarang ni dia dah bagi hint untuk kita buat compression ni. Okay. Sekarang ni kita dah nak mula buat compression untuk lebih jimat. Dan termasuk dalam kuota yang dah sedia ada dalam kita punya Supabase. Ada banyak lagi, bukan setakat image saja yang perlu compress. Aku bagi korang hint lah, ada banyak lagi. Cuba korang explore apa yang perlu lagi compress ataupun optimize untuk korang punya sistem. Sebab user yang upload gambar tu kebanyakan diorang tak tahu pun gambar diorang ni optimize ke tak optimize. Maklumlah kalau buka dalam handphone kita tak nampak berapa size dia, berapa dia punya quality dia dan sebagainya. Itu kita tak nampak. Hanya bila kita upload dekat server yang tahu berapa costing ni, dan malangnya siapa yang buat website tersebut dia akan tanggung. Dalam kes ni korang lah yang akan tanggung. Dan kita nak elak masalah ni ataupun cuba nak minimizekan cost dia. Dan sekarang aku akan prompt dekat AI ni ataupun kita punya cloud code ni, sahabat kita ni, untuk tolong optimize kita punya gambar ni semua. Simple saja aku prompt dia. Aku suruh dia mulakan dengan image compression. Itu dia punya keyword dia. Lepas tu aku suruh dia buat markdown untuk kita compare sebelum dan selepas lah untuk harga dia. Dan bagusnya hari ni, Alhamdulillah, kita punya cloud code dah mula default pada 1 million contacts. Kalau ingat sepanjang 23 hari lepas, kita pakai 200,000 konteks saja, iaitu 1/5 tak silap aku. Sekarang ni dia bagi 5 kali ganda lagi besar. Aku dah prompt banyak, aku dah buat projek ni daripada awal tadi. Okay. Dan masih sahaja 13%. Kalau ikutkan dah mau 70% lah. Jadi ini satu improvement yang bagus. Dan aku tak tahu lah, aku rasa cloud code ni memang sangat bagus lah setakat ini. Baik, sekarang kita telah tackle satu masalah compression tadi. Kita boleh test terus, okay? Tanpa buang masa, kita akan test terus. Sekarang ni, kalau ni aku boleh tutup lah. Aku nak refresh. Dan aku akan suruh je try refresh sekali lagi. Aku nak try buka gambar ni. Nak tengok gambar kedua ni berapa size dia. Daripada 13 MB tadi jadi 300. Ini entah berapa persen yang kita dah jimat. Aku boleh pergi dekat, aku tutup lah yang ni. Aku nak pergi dekat admin. Nak cuba upload gambar baru ni. Dan aku nak bagi dia tajuk yang senang kita nampak sikit. Contoh ini aku upload dekat sini. Tak function lah dia ni. Dan kita boleh prompt. Ingat, dia tak perlu nak lengkap sangat. Tak perlu nak perfect. Kita akan terus prompt lah. Tapi untuk aku abaikan untuk jimat masa, aku akan tekan ni. Upload. Cuba upload image dulu. Ada tak? Sekarang broken. Maksudnya dia punya seed tadi tak jadi. Aku akan suruh dia seed dulu. Let's seed again. And the upload feature is not working. Dia suruh dia fix dulu lah. Dan apa yang aku expect, lepas aku upload nanti, dia akan compress image tersebut. Kita boleh pantau dia punya size dia daripada 13 MB. Aku akan letak nama title yang unik sikit lah. Dan lepas dia upload gambar tersebut, file yang kita simpan dalam server kita adalah lebih jimat lagi. Dia punya size dia. Okay, jadi aku dah fix tadi issue dan kita akan test lagi lah. Goal je kita nak test sebenarnya compression ni. Boleh pergi dekat sini, aku klik 13 MB ni. Aku upload image. Dan aku boleh pergi dekat bawah ni lah untuk edit contoh yang kedua ke, contoh yang ketiga. Aku akan save lah. Dan aku boleh pergi dekat street photography ni untuk tengok gambar yang aku dah upload tadi. Ni contoh yang nombor. Yang lain ni abang lah. Dia tengah update seed tadi. Lah dia pergi buang pula seed dia. Aku akan restart server dulu. Pasal dia dah clear pula gambar. Tak apa, kita upload sekali lagi. Aku akan letak gambar yang ni. Ambil gambar yang berat tadi. Upload. Okay, dan kita ada update contoh yang ketiga. Aku akan save. Aku boleh pergi dekat sini untuk cari gambar yang latest tadi. Ada dekat sini, aku boleh buka. Aku boleh download. Ingat daripada gambar tadi size 13 MB, aku buang ni lah untuk elak keliru. Dan sekarang kita akan download untuk tengok berapa size image dia. Save. Dan nampaknya kita punya file ni adalah 300 KB. Banyak sangat dia punya penjimatan dia tu. Dan kita punya code ni tadi daripada berapa ribu. Summarize di saving daripada 9,000 USD kita dah jimat menjadi 25 USD dia tak silap aku. Okay. Dan cost dia akan terus dan meningkat selagi mana korang akan support banyak gambar lah. Dan langkah seterusnya yang secara natural adalah lepas kau dah siap gambar image optimization ni, barulah kau set up kau punya CDN. CDN adalah langkah kedua. Okay, bukan langkah pertama. Sebabkan kita perlu optimize daripada kita punya application layer ni dulu, baru kita optimize dekat network layer ataupun dekat DH lah. Okay. Dan berapa banyak penjimatan? Hampir 99% penjimatan daripada file-file yang besar ni.
Okey, daripada $9,000 kita dah jimat jadi $25. Jadi banyak penyematannya, hampir 99% dapat kita jimat lah. Lagi banyak user pakai, lagi besar sebenarnya cost dia. Daripada 9,000 jadi 25,000. Baiklah, aku rasa sampai sini saja video untuk kita hari ni. Kita dah explore cara nak optimize image kita, cara kita nak, yalah, gunakan CDN lah. Kalau kau nak pakai CDN, ada banyak dekat luar sana option. Dan lepas tu kita tengok juga cara kita nak guna AI ni untuk bagi estimation dari segi cost. Dan kita ada cost sebelum, okay, dan cost selepas. Lepas kita buat image compression tadi lah. Cuma nanti kalau kau nak deploy ni dekat server, kena make sure server tu support untuk image compression, disebabkan ada beberapa native library yang dia kena pakai lah untuk compress image tersebut. Jadi itu benda yang kau kena take note, dan boleh guna juga apa yang kita belajar semalam untuk melaksanakan job process supaya benda ni run dalam background lah. Sebab proses image ni benda yang makan masa. Lagi besar image, lagi banyak lah masa dia akan makan. Jadi make sure benda tu jalan sebagai background. Baiklah, sampai sini sahaja insyaAllah. Aku jumpa korang pada hari esok untuk hari ke-25 rasanya, dalam siri kita 30 hari Ramadan 30 SMS. Selamat berpuasa, selamat beribadat, dan aku jumpa korang pada hari esok. Assalamualaikum.